Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Tuan Izan Syafiee dalam sesi Copy Master Convert Sale Email, SMS, WhatsApp. Topik kali ni yang paling seronok sekali. Bagaimana saya nak kupaskan kepada anda bagaimana gerak kerja saya selama hari ini yang boleh membantu pelbagai syarikat, individu dan banyak juga yang saya nak berkongsi dengan anda hari ini. Apa tu 9 bab sapaan? Jom kita tengok apa yang ada dalam 9 bab bacaan. Bukan bacaan, sapaan, minta maaf. Jadi dalam saya buat gerak kerja, saya suka tekankan flow, bukan flow lah. Saya suka tekankan key point apa yang saya perlu buat untuk setiap orang yang saya nak approach ataupun setiap orang yang datang daripada database yang hadir dalam masuk dalam database kita nak bergerak tu bagaimana. Jadi kebiasaannya saya akan gunakan beberapa key point yang ada dekat sini, ada 9 key point iaitu 9 box. So saya suka buat gerak kerja macam ni. Kenal diri, makluman, cadangan, tanya khabar, laporan, brand result, kan, pertanyaan, support us, kan, support kita, road, ke mana kita nak pergi. So, dalam 9 box ni, dia tak tentu. Kadang-kadang box nombor 1 dia jadi perkara yang kena ulang balik. Kadang-kadang box nombor 2 dia baru datang. Kadang-kadang box nombor 3 bagi orang cadangan. So, bila kita ada key point ni, kita senang nak buat skrip dia. So senang nak buat copywriting dia, senang nak melontar idea kita bagaimana kita nak berjalan dengan cantik. So apa yang saya nampak dekat sini, jom saya tunjuk pada anda beberapa perkara penting. Saya akan tunjuk pada anda bagaimana anda nak mappingkan, iaitu macam mana anda nak guna 9 box ni dengan baik. Kan? So macam mana kita nak buat, jom kita buat sama-sama latih to be ni. Apa yang anda tengok kat sini, setiap box ni dia ada objektif dia. Setiap box ni dia ada objektif dia dan dia ada kesesuaian dia. Jadi bila saya cerita macam ni, macam mana contoh-contoh ayat yang suka ataupun mudah untuk dibuat? Okey, jom kita tengok apa lagi yang ada dekat sini. Contoh box kenal diri kan. Nah, dalam box kenal diri ni, objektif dia nak rasa hilang. Menghilangkan rasa siapa ni? Kau ni siapa? Kau ni kenapa kan? Macam tu. Siapa ni? Dan membina, kita nak bina kita punya bridge dengan dia. Maknanya kita nak bina jambatan supaya kita recall balik dia dengan database tu apa. Kan? Jadi dia ni sangat sesuai kalau kita ada database yang ada name card, rakan-rakan belajar kita, grup-grup terdekat kita, yang mungkin dah lama tak berhubung, kita mula balik. So contoh ayat yang saya letak kat situ adalah Salam Izan. Saya Syafiee. Kita pernah jumpa sebelum ni, nampak tak? Dekat seminar Dr. Haji Jud. Tempoh hari. Saja nak simpan nombor ni sebagai kenalan baru. Harap tuan sihat. Dan ini juga boleh mendatangkan satu ayat yang bila mana orang serahkan name card, orang baru kita kenal pun boleh diguna pakai. Faham tak? Faham tak kat situ? Jadi apa yang kita nak guna kat sini, anda dah boleh jelas dah bagaimana nak bina ataupun nak mengenalkan diri kepada orang dengan menggunakan strategi yang simple begini dan boleh diolah lagi perkataan ni. No worry. Anda jangan risau. Ni saya bagi satu contoh. Nanti bila saya dah buat custom AI dia, anda akan nampak lebih banyak lagi cara untuk nak pergi ke depan ataupun cara bagaimana nak gunakan konsep kenal diri ni. Boleh insyaAllah. Yang seterusnya, adalah box maklumat. Makluman. Makluman ni objektif dia nak bagi maklumat terkini. Update tentang bisnes kita, aktiviti kita. Supaya prospek sentiasa tahu yang kita ni tengah buat apa. Dan dia sangat-sangat sesuai kalau kita ada kejiranan kita, rakan media kita, rakan media sosial kita sebagai soft sharing nama dia. Jadi apa yang saya nampak adalah bila kita nak menggunakan ayat ni, dia boleh guna konsep dia simple macam ni. Sekadar makluman buat kawan-kawan, sekadar makluman kawan-kawan bisnes. Sekarang saya dah mula fokus bantu usahawan dalam nyatakan. Macam saya buat sekadar makluman buat kawan-kawan. Sekarang saya dah mula fokus bantu usahawan dalam kuasai copy master convert sale email, SMS, WhatsApp. Mana tahu kalau ada kawan-kawan lain diperlukan bantuan ini nanti. Nampak situ. Berbalik-balik kepada apa yang kita dah belajar sebelum ni, COI. COI adalah gerak kerja yang mendatangkan database yang sedia ada. Bukan database baru tapi database sedia ada untuk kita bagi tahu. So kita nak approach cara yang paling mudah. Ini salah satu contoh yang saya bagi
Banyak lagi contoh yang kita boleh keluarkan, tapi sabar. Anda belajar dulu macam ni. Boleh insyaAllah. Ni box kedua. Box ketiga pula berkaitan dengan cadangan. Sebab supaya bila kita bagi cadangan, kita sedang memposisikan diri kita sebagai pakar. Kan? Sebagai pakar atau idea untuk selesaikan masalah mereka. Contohnya orang datang ke saya, tuan, saya ada database lebih kurang 60,000 email. Tapi tak guna lagi. Jadi apa saya jawab adalah, ini contoh bahasa baku dia yang saya buat semua ayat, contoh ayat ni dia lebih kepada bahasa-bahasa baku sikit, nampak macam profesional sikit. Boleh diolah jadi kepada bahasa pasar. Kalau tengok masalah yang puan cerita pada saya semalam ni, saya cadangkan cuba guna teknik ni dulu. Nampak kat situ? So kita bagi dia gerak kerja supaya dia rasa dia ni sedang disantuni. Contoh ada satu hari tu, ada orang PM saya, dia kata, tuan, saya nak balas, saya nak blast WhatsApp. Kan? Saya kata dengan dia, kalau untuk blast WhatsApp biasa unofficial, saya kata, dia ada risiko, saya kata. Kalau you blast suka-suka, dia akan block. Dia kata pun nak cuba kan. Saya kata tak apa. Tapi kalau nak cuba blast, kalau database dia ada, you kena blast cara macam ni. So saya pun tunjuklah beberapa contoh ayat kepadanya dan dia blast. Tapi disebabkan dia blast terlalu kerap, saya pun tunjuk bagaimana bagi dia cadangan. You boleh buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tapi cadangan yang saya bagi ni 100% nak kata dia jadi pun tak juga. Nak kata dia 100% tak jadi pun tak juga. Dia pasti akan ada kesan. Pasti akan ada kesan. Boleh nampak kat sini. Ini baru box yang ketiga saya ceritakan. Dia sangat-sangat efektif untuk kita yang orang datang cari kita, nak bertanya, ada grup-grup hobi ke, ada yang rakan-rakan bisnes cari tengah struggle nak cari jalan. So elok sangat kita bantu mereka begitu. Dan seterusnya apa lagi yang kita ada? Kita ada box keempat, tanya khabar. Besok orang panggil dia panggil repo kan. Secara natural. So kalau tanya dengan saya, ini skrip-skrip yang simple. You boleh tengok sebagai contoh supaya anda nampak kesan kepada diri anda. Anda akan tengok, oh begini rupanya nak memudahkan kerja. Gitu. Jadi bila anda tengok ke sini kan, Assalamualaikum, Tuan Izan, apa khabar? Lama tak dengar cerita, harap semuanya baik-baik saja di sana. Pam. Dia terus macam nampak kesan kita sedang bertanya khabar. Sebab konsep yang saya bawa ni adalah permulaan yang kita bawa ni, kita nak susun gerak kerja supaya orang tak nampak kita menjual. Itu concern kita. Boleh jelas So ini box yang keempat, jom kita pergi box yang kelima. Laporan. Kan? Ini pun sama lebih kurang juga, bina repo juga. Kan? So yang ni adalah salah satu contoh. Saya ingat yang ni dah tersilap tertukar kan dekat sini. So tak apa, nanti saya akan tukarkan. Membina semula kemesraan secara natural tanpa sebarang tekanan. Laporan ni saya suka buat macam ni. Assalamualaikum, Tuan. Alhamdulillah, sepanjang dalam 2-3 bulan ni saya tengok banyak usahawan yang saya bantu dari segi apa? Meningkatkan sale mereka. Kan? Jadi saya nak tanya dengan Tuan, ada tak? Tuan, kalau ada kawan-kawan lain yang perlu saya bantu untuk tingkatkan bisnes mereka, bagi tahu. Gitu pun boleh, laporan. Kita just bagi tahu laporan kita. Paling terbaik keluarga kita. Assalamualaikum. Tuan. Begitu. Alhamdulillah, berkat doa kalian, saya dah buka satu kedai emas dekat Shah Alam. Gitu. Itu pun boleh, ayat yang begitu pun boleh. Tak jadi masalah. Yang penting dia berbentuklah laporan. Sikit sebanyak akan bantu tuan-tuan dan perempuan semua. Boleh insyaAllah. Bot yang keenam pula adalah brand result. Brand result ni adalah benda-benda yang berkaitan, kata orang adalah testimoni. Kata orang adalah feedback. Kata orang adalah lebih kepada menampakkan kedai kita ni nampak bagus. Tapi saya lebih suka memberi sesuatu bukti tentang keberkesanan produk, servis kita ataupun servis kita kepada orang lain. Digunakan untuk meyakinkan database warm seperti rakan study ataupun kenalan telefon. Jadi apa yang saya perasan adalah saya tak tekankan lebih kepada ni adalah testimoni. Saya jarang tekan macam tu. So apa saya buat adalah saya suka buat dalam bentuk storytelling. Alhamdulillah, seronok saya tengok feedback si Pulan. Saya pun boleh guna macam tu perkataan. Feedback customer yang kita hari ni, dia selalu konsisten guna produk ni. Alhamdulillah, lepas sebulan sekarang dah nampak kesan dah. Tulis hasil dia apa. So tak ada masalah. So yang ni kalau kita nak buat gerak kerja ni, kita kena susun satu persatu. Brand result kita ni, kita nampakkan brand result kita is not about how to sell, tapi how to teach people balik.
Maksudnya, bila kita bagi pada mereka, seronok tengok feedback pelanggan hari ni. So, kita boleh buat panjang sikit storytelling tu. Hingga kan kita hantar, dia ni disebabkan kulit dia. Ataupun dia ni selalu pergi kedai makan. Tapi tengok makan soto. Tapi dia kurang dapat unlimited kacang, unlimited sambal kicap. Tapi ni datang seronok sangat. Dapat unlimited kicap, unlimited kacang. Gitu. Boleh nampak begitu Nampak Okey. Box yang ketujuh pula adalah pertanyaan. Sebenarnya dua hala nak minta orang datang pada kita supaya kita ada rasa persoalan dengan dia. Ataupun dia pun ada perlu beri jawapan pada kita. Ni bentuk dalam pertanyaan. So apa yang kita nak buat adalah kita mulakan interaksi dua hala. Dua hala ni maksudnya two way lah. Orang ni tanya, orang ni jawab. Orang ni tanya, orang ni jawab. Dia begitu. Membuatkan mereka sendiri pun dihargai. Assalamualaikum tuan. Saya tengok tuan pandai betul buat TikTok contoh ayat dia kan. Pandai buat TikTok. Boleh tolong tunjuk saya sikit apa cadangan tuan. Lepas tu dia pun akan cakap, pom. So ini benda-benda yang kita nak orang datang pada kita supaya mereka kita hargai melalui pencapaian mereka, corak mereka dalam apa kerjaya mereka, kehidupan mereka. So kita boleh bawa begitu. Boleh faham Ini box yang ketujuh. Jom kita pergi ke box yang ke-8. Bagaimana kita nak buat ayat yang datang kepada support kita. Support us. Sokongan moral atau bantuan hebahan secara halus. Kita minta mereka perkara tu. Supaya apa? Mereka dapat luaskan jenama kita. Kawan-kawan, saya baru lancar projek baru. Dia lebih kurang sama macam tadi yang saya buat kan. Tapi yang ni lebih detail, lebih nampak lebih smooth dan lebih nampak kepada cara orang tu datang pada kita tidak paksa lah. Kita pun tak pening kepala bila orang tu datang bawa ke arah mana, bawa ke arah kesesuaian pada kita, dia rasa macam kita ni betul-betul nak meniaga je kerja, tak. Jadi kita nak buat mereka rasa selesa dengan kita dan mereka macam ambil tahu. Oh, dia dah buka kedai dah. Oh, kedai dia dekat sana. Dan kita boleh sambung lagi kawan-kawan. Hari tu saya bagi tahu tuan-tuan, saya buat lancarkan kedai baru. Tapi saya nak bagi tahu sekali lagi, yang mana saya dah buka cawangan kedua. Mohon doa. So pun boleh juga. Tak jadi masalah. Ini adalah bahagian support us kita. Box yang ke-8. Box yang ke-9 pula adalah road. Road ni adalah berkaitan tentang perjalanan ataupun kita nak letakkan call to action pun boleh, tak jadi masalah. Tapi yang ni sedikit hard sell. Saya memang suka kalau kita susun kepada dia lebih kepada tidak hard sell sangat. Biasanya saya akan gunakan untuk info lanjut atau nak terus grab harga promo ni, boleh terus klik link di bawah ini. Jadi kita boleh warasi lagi skrip-skrip ni. Contohnya harga murah paling jimat. So kita boleh guna macam tu lah. Ni klik link menjimatkan. Atau sekopi cawan, hanya sekopi cawan. Harga dia hanya sekopi cawan. So klik link kat sini. So benda-benda macam ni pun boleh kita gunakan untuk apa? Untuk kita nak bagi call to action, yang mana mereka, setiap orang yang datang pada kita ni boleh dijadikan satu gambaran supaya mereka ada tindakan setiap kali mesej yang kita hantar. Jadi dalam 9 box yang bila anda tengok satu persatu ni kan, box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, box 6 ni, apa yang kita perasan adalah setiap perkara yang kita nampak dekat sini, every single of the thing. Bahasa Inggeris pula kan. Every single key point yang kita ada, dia melambangkan setiap orang yang kita kenal, dia perlu ada cara approach yang berbeza. Jadi bila kita ada cara approach yang berbeza, cara approach yang kemas, cara approach yang tepat, jadi orang yang datang pada kita tidak terasa tertekan untuk membeli apa saja yang kita jual. Jadi sebab tu daripada topik pertama, COI ni adalah salah satu kerja yang mana kita nak menyantuni database yang sedia ada. Ingat balik objektif kita, kenapa COI. Ingat 3 objektif kan, saya tak nak cerita, awak ingat balik kenapa berlakunya COI ni. Yang paling penting, anda dah tahu dah ada ilmu dah sedikit sebanyak macam mana nak menyusun perjalanan ni. Jadi insya-Allah anda doakan saya akan tambah lagi ilmu yang ada dekat sini, dan sampai sini saja ilmu yang saya bagi. InsyaAllah kita ketemu di waktu lain, ada video lain untuk perkara yang lebih best lagi perjalanan kita. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.